Okay. Assalamualaikum. Hari ini 8 hari bulan 11 2025. Kita menerima lawatan dari pelawat Mardi. Itu dia. Pegawai kita, Kapten Fadilah dan askar-askarnya. So anak-anak semua ada kat rumah sebab nak enjoy ada program madani di sekolah KKB. Ni dia. Tengah seronok makan keropok udang. Tu dia. Keropok udang Tengok tu Epit. Itu robot yang masak tu Epit. Tiga round. 3 bekas habis dah. Epit tak datang. Epit. Tu dapat apa nama tu? Apa nama tu? Cik Semua. Cik Semua. So maaflah Fatimah dengan Hadijah tak boleh nak main. Kalau tak seronok diorang. Tak ada geng nak main, nak bergaduh. Mael pun tak ada. Kalau ada Pakcik Ipit ni mesti lagi meriah ni. Itulah. Kalau baby makan mangga tak habis lagi. Besok ke mana, Meh? Rumah je lah. Rumah. Yelah, kamar rumah. Rumah balik untuk sekolah pula. Yelah. Ni 20 bulan nak sunat ni. Sunat? Bulan depan. Dekat mana? Klinik apa? Dekat office. Office ada buat? RM40 lah. Okey lah senang. Baguslah office buat macam tu kan? Buat tiap tahun Baguslah. Yang terpilih je. Potong. Dapat kopi ringgit. Dapat kopi ringgit. 100. Hero. Bawa jadi hero. Dah sunat tak? Lepas sunat. 100. Nanti budak ni pindah sekolah tak? Ni Usna je lah sekolah menengah kat Dengkil. Ini masih dekat Serdang. Alo kakak, alo. Kat ofis kami lah. Iya. Itulah Amir hantar lah, tak apalah. Saya kami kerja lah. Yang penting ikut laluan. Kalau tak, penat. Penat. Dah dapat tak confirmation sekolah Dengkil tu? Dah mohon lah. Belum lagi confirmation. Aduh. Nak dapat lah kat Risaunya. risau. Risau. Gaya macam. Itulah. Ya. Sejak buka kita. Dengar juga. Tersilap tadi kata 60 orang kan? Satu kelas? Satu kelas 60. Ya. Sekolah menengah ke sekolah. Bayangkan 60 orang mampus. Cuma cikgu nak handle macam tu. Itu sebab kata 2 cikgu kan? 2 cikgu. Sepatutnya dalam 30 je. Ya. Tempat kita orang 40 orang. Naya. Sebab kat sini tak banyak sekolah menengah kan area sini. Saya berjaya. Penuh. Tak dapat. Maka Putrajaya. Tapi kalau Putrajaya kena guna alamat Putrajaya lah. Putrajaya Kuala Lumpur kan. Putrajaya Kuala Lumpur. Rumah ni Selangor. Tu tak dapat. Dia kata tak boleh. Tak dapat pula. Dengkil lah. Memang dengkil kat sini. Dengkil tak lagi satu pilihan dekat sana. Sri Indah sana. Dekat Serdang. Itu pilihan pertama memang wajib lah sebab memang sekolah daripada Serdang kan. Daripada Serdang. Itu pilihan pertama. Tapi jauh lah kalau dapat sana. Kat Serdang tu. Lah dah dapat kat sini. Takut ni. Sebab nanti jam lagi. Kita fikir jam tu. Nak melepaskan tu azab. Kalau jam kena pergi naik motor je lah. Kalau tak ada option. Naik kereta menangis. Itulah. Okey semua. Bye. Lambai semua. Jumpa lagi. Fatimah, Hadijah, Mael. Semua Assalamualaikum. Bye. Sayang. Bye.